Pergi jugalah, bangun pergi ke dapur sebab kita nak buat sarapan kan, nak minum kopi, nak apa. Tapi kita rasa macam nak pening, tak boleh, terpaksa duduk dulu. Lepas pada tu, saya basuh baju. Ambil lah baju nak pergi sidai kan, nak pergi ke Ampan nak sidai. Dan kaki sampai kat situ, nak sidai tu saya rasa macam, sama pula, selalu tak pernah lah rasa. Macam mana boleh jumpa bertiga serangkai ni? Yang boleh jumpa bertiga serangkai ni, masa tu anak sulung lah, dia yang bagi. Dia bagi, lepas tu cuba makan, cuba amalkan. Masa dah lepas amalkan tu, masa bangun tu, besoknya tu bangun pagi rasa macam dah tak adalah rasa pening tu, kurang lah sikit, dah kurang sikit. Sebelum ni bila bangun tu memang kita tak boleh nak terus bangun, duduk. Jadi lepas beberapa minggu makan bertiga serangkai ni, ada tak nampak perubahan dari segi bacaan? Lepas memang dah amalkan, masa lepas 3 minggu tu dia dah turun. Lepas pada tu berapa sebulan lebih lah amalkan, dia turun lagi. Jadi memang sekarang ni amalkan ni lah. Ya, sekarang ni memang amalkan 3 serangkai ni lah. Memang rasa seronok lah sebab kita boleh buat kerja dah semua. Tak ada, bangun tidur pun tak ada rasa nak pitam, tak ada rasa nak jatuh. Jadi kita dah boleh masak, membasuh ke apa. Lepas tu lain-lain cucu semua, boleh jalan-jalan ke mana-mana. Kita dah tak risau. Rasa seronok lah. Rasa seronok sangat. Ada tak apa-apa pesanan yang Aisyah nak bagi tahu untuk produk Herba 3 Serangkai ni sendiri? Pesanan saya, nasihat saya lah, kalau siapa yang ada 3 serangkai, cubalah amalkan herba 3 serangkai ni, insya-Allah mujarab, sebab saya dah cuba dan nampak perbezaan dia.